mendapati bahawa calon ketua pelajar Thaqif disyaki memberi hadiah kepada pelajar lain untuk mendapatkan undi. Dia guna ini. Kalau betul ni bukan sekadar kempen biasa. Ini pancit undi. Ini satu bentuk rasuah. Adelia, tunjuk bukti. Ini dia. Saya boleh sebarkan maklumat ni dalam berita sekolah nanti. Tapi kita kena siasat dulu. Pastikan bukti sahih. Misi kita buktikan kebenaran. Kita tak tuduh tanpa bukti. Tapi kalau betul dia bersalah, kita dedahkan. Operasi ini kita namakan Operasi Undi Bersih. Bertindak segera. Thaqif, kami dapat laporan kamu bagi hadiah semasa kempen. Betul ke? Ya apa pula ni? Ni apa ni? Oh yang ni, bagi gula-gula je. Benda kecil je. Ni kan rasuah. Dia beri hadiah sebelum undi dijalankan. Ini dah kira pengaruh undi ni. Pemimpin sebenar tak perlu kau sogokkan untuk menang. Dia menang sebab kejujuran. Oh, saya minta maaf. Saya tak sedar saya ni salah. Mengaku salah tu langkah pertama untuk berubah. Biarlah ini jadi pengajaran, bukan alasan. Rasuah bukan sekadar wang. Ia boleh bermula daripada hadiah, janji atau imbuhan yang boleh mengaburkan kejujuran. Integriti bukanlah slogan, ianya pilihan. Jangan gadakan nilai demi undi. Katakan tidak pada sogokan, katakan ya pada kejujuran. Gula-gula aku. Katakan tidak pada rasuah.